kuantiti dia akan jadi separuh lah sebab dia retak. Disebabkan keretakan yang tempayan tak sempurna ni, yang retak ni, jadi air dia akan selalu menitis lah di sepanjang perjalanan. Bila tuan dia, ekor dia kan daripada sungai tu, dia balik kat rumah tu, di sepanjang perjalanan dia akan menitis lah sebab dia retak. Jadi bila sampai kat rumah, si tempayan retak ni akan sentiasa tertinggal separuh je lah, tak penuh lah disebabkan dia punya retak tu. Dan satu hari ni, si tempayan yang sempurna ni pergilah cicit lah dengan dua-dua kan. Boleh pula tempayan cicit. Dia orang cicit dua ni, si tempayan yang sempurna ni cakaplah kat si tempayan retak ni. Selamat datang semua. Tajuk pada hari ni ialah tajuk si tempayan. Saya sambung cerita saya. Okey, si tempayan yang sempurna ni, dia cakaplah dengan si tempayan retak ni. Oh Yan. Yan lah. Tempayan kan kita panggil Yan. Oh Yan. Dia